Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cara lagi weh. Hak nak buat wi kita ni sembuh nyakit puasa. Lepas tu kita sendiri tu buat wi sehat. Kolesterol dalam daging darah pun keluar tu baik dah. Supaya nak tunjuk kita tengok kata gapo. Buahnya ni supaya ambil dah saat ni sutil ni. Pas tadi bawa tengok sutil lagi ada budak. Galah supi pakan ni dia boleh ruk, dia boleh gapo ke panggil, dia boleh wi panjang wi pandak boleh ni. Kalau ni je panjang nah, kita pulah wi pandak boleh. Senang weh. Supi guna belah ni bagi kakah gapo hak dalam kebun tu kena guna tu supi guna. Walaupun mahal murah pun kita beli sebab kita kena guna. Belah ni nah. Kalau kita nak kait ni, kita sutil lagi ada. Kita nak kait. Oh, banyak teh supaya ambil nah. Ambil dah Ambil dah, ambil banyak teh. Lepas tu galah kita ni kita heruk nah. Galah kita ni kita heruk. Jadi pandak. Okey, alhamdulillah. Kita ambil dibuat ni nah. Tadi kita ambil akuk hak lain lagi. Mudah-mudahan lah kita nak makan airnya, nak minum air kelapa. Orang tani panggil airnya, tapi Malaysia tu dia panggil kelapa lah. Kita nak minum air kelapa. Lepas tu kita nak kita sehat. Air kelapa ni ada satu kata kalau minum jadi istiqamah tu, dia buat kulit. Kulit kita tu comel, terik. Nah, boleh hadis benar sebab dia kita tengok orang hak zaman dulu tu dia guna sate atas kepala dia. Dia guna sate atas kepala dia tu kulit dia sehat. Ni boleh jadilah tu. Nah. Ni air kelapa. Banyak sangat weh atas meja ni. Tak teluh. Kita catah punggung nah. Lepas tu kita minum isi dia. Minum air dia. Tapi kita campur sekarang lagi weh. Nak boleh kusiak. Buah lemak. Lepas tu kusiak kuat syahwat. Lepas tu kusiak sehat badan. Lepas tu buat sembuh nyakit puasa. Oh banyak weh. Kusiak dia. Ni nah. Kita catah dulu. Oh, alhamdulillah. Ni nah. Kelapa. Tadi kita minum sebutir, sebuah ni selalu. Tapi sebelum kita nak minum tu kita nak buat lah mana? Bawang putih weh. Kita ambil bawang putih
1 biji. Kita ambil bawang putih 1 biji. Ni nah, belah ni. Basuh sikit. Takut semar. Okey. Lepas tu kita hiris bawang putih kecil-kecil masuk dalam gelas. Sebab setagi kita nak cuahnya dalam gelas lah. Tu. Bawang putih ni kita nak pakai 1 biji, 2 biji, 3 biji ikut kita. Tapi sekurang-sekurang tu 1 biji lah nah. Jangan sikit sangat. Banyak sangat tu takut pedah pula nah. Takut kita tak boleh minum. Cara fubat ni bukan minum sekaligus sembuh. Kita kena minum hari-hari baru sembuh. Supaya nak buhai. Okey. Ni nah. Air kelapa. Kelapa muda apa boleh, kelapa tua apa boleh. Lepas tu yang kedua, bawang putih 1 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Bawang putih pun kita makan sekali dengan air. Alhamdulillah. Kalau kita nak makan 1 biji lagi pun boleh. Itu bawang. Kita hiris 1 biji lagi pun boleh. InsyaAllah nah. Mudah-mudah. Sekurang-kurang 1 biji. Kalau nak makan sampai 3 biji lebih baik. Sebab airnya ada lagi ni nah. Dia buat kita semua puasa. Dia buat angin tu baik dalam usus. Dia buat usus kita molek baik. Lepas tu dia buat syahwat kita gagah. Kalau orang tino rahim dia pun jadi comel. Jadi kejap molek nah. Alhamdulillah. Mudah-mudah. Air kelapa ni tua pun boleh, muda pun boleh. Ikut kita ada. Alhamdulillah nah, faham nah. Assalamualaikum. Masa makan, masa minum, tekah perut kita kosong. Hak tu hak lebih baik kali. Alhamdulillah.